gaji baru naik, tapi kenapa masih tak kaya? Ramai orang bila gaji naik, mula naik taraf gaya hidup. Dulu pakai kereta biasa, sekarang nak pakai kereta mewah. Dulu makan warung, sekarang cari restoran mahal, baru merasa duit lebih sikit, dah mula nak tunjuk. Saya pun pernah ada mindset macam ni dulu, sampai saya jumpa dengan usahawan-usahawan berjaya. Bila saya dengar cerita mereka, baru saya sedar. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean? Klik link dalam bio atau klik learn more. RM5,000 tu banyak ke? Bagi kebanyakan orang, ya. Tapi bagi orang yang benar-benar kaya, RM5,000 tu tak cukup pun untuk bayar bil mereka. Ada orang buat RM5,000 sebulan, ada yang buat RM5,000 seminggu, ada yang buat RM5,000 sejam. Nak tahu realiti? Elon Musk buat lebih 7 juta setiap jam. Jadi, perlu ke kita nak berlagak hanya sebab baru naik gaji? Orang yang betul-betul berjaya tak tunjuk kekayaan. Yang tunjuk-tunjuk ni sebenarnya ibarat katak di bawah tempurung. Baru dapat sikit, dah nak berlagak. Jadi apa yang patut kita buat? 1. Hidup sederhana. Tak perlu impress orang lain. 2. Belajar menyimpan dan melabur. Biarkan duit bekerja untuk kita. 3. Fokus bina aset, bukan image. Orang tak kisah pun berapa mahal baju yang kita pakai. Nak tahu cara jana pendapatan ekstra dengan betul supaya hidup selesa tanpa perlu tunjuk-tunjuk? Komen, saya nak jadi bijak urus duit dan klik link di bio sekarang.